Jam Little Gombak. Buat vlog lah. Kita buat vlog lah. Buat. Buat. Ada job lah. Wow. PR ke? ITR. Cuting kita. Nasib baik cerita apa? Tak ada sus. Semoga. Sampai ujung apa? Nak masuk ni je. Tak sampai ujung ke apa? Sampai dia masuk ni lah. Betul tak? I nak buat intro dia nanti. Sikit-sikit je. Oh, Wawi pa. Oh, cantiknya. Dulu dia cakap macam tu, Mel. Kalau mau hujan lebat, tengok depan. Habis. Nak bila ni mana ni? Kita saling merayu, merindu yang hilang. In 500 meters, turn left onto Jalan Tan Ismail. Kira cuma sikit-sikit je. Buat pasal sikit-sikit je. Kau ni main-main lah, Ed. Oh, cantik bang. Alright, cun. Macam ni cantik. Oh, boleh mama zoom dekat In 600 meters, turn left onto Jalan Teluk Sisek, Route 2. Android you. Kau itu nak record pakai handphone you, kau Android you. Okay, siapa? Mel, pandai pakai dia tu. Apa pelik nak Mi dia ni? Kilo berapa? Nak sotong record. Orang ni yang berpenyakit. Penyakit. I baru kenal seorang kawan Mat. Tapi kalau dia you bawa dia ada horn, you kena ingat tu, dia kawan I tu. Dia gemuk tapi muka macam Mak Saleh. Ayo sometimes. Vivo Hotel. Vivo. Kau kat sana ke bang? Dulu dia pakai Vivo kan? Saya. Ni dah cahaya orang ni. Anak dia dah nampak tawul ni. Night walk. Jalan, jalan. Enak. Nak cari makan. Sate black. Straight. Lunch dekat Lunch. lunch. Dinner dekat kedai makan Toya. Malam ni kita makan dekat kedai Singgah Sementar. Suasana kedai black tadi tu ramai. Baik, kita pergi kedai yang tak ramai. Semoga sedap. Kenapa anu ni? Satu kombinasi permainan yang baik yang dihasilkan oleh Ibrahim dan juga Dylan Benzema. Toye. Ya. Sedikit adalah pada Kain campur. Okay. Kain ikan masin. Kita dalam toaster. Memangnya. Email lah. Let's see.
Ini kan kata air begini tempat kita tengah jalan. Tempat tengah jalan ke? Oh, ini satu kereta bukan kereta pun kita berlonggar gitu tak. Kalau hasil yang ni yang sedih. Kalau orang tu nampak nampak isi Mel. Kita cakap semua untuk ayah semua. Ayah sekolah lagi ke? Lagi kan? Cantik. Jalan-jalan malam. Masjid cantik. Semua cantik. Sekali-sekali memang juga. Morning, Sabtu day. Lagi cari sarapan. Sarapan si kerabu. Kita nak sarapan di sini. Si kerabu Kemira. Tak buka lagi. Dah buka tapi food tak ready lagi. So kita tunggu kejap. Layan view dulu. Dia tak ready lagi. Dia terlalu awal. Apa ya? Ni boleh nak buka ni. Buku-buku. Ni bungkus. Dua beradik tak nak ikut. Ada lemak. Out. Ni Vivo Hotel. Ambil air.
Korang scan QR, follow Vivo Hotel, dapat air free. Media sosial dia. Pantau. Sampai. Syarbati. Oh, ramai orang tu. Orang suka painting-painting Are you ready, Fa? Nak tengok art berat. Art Uni art. Guys. Hai. Shift. Kita dekat So hari ni kita akan mencanting batik. mencanting batik. We're Yeah. gonna draw on Yeah. a canvas in an abstract of a batik. Ini. Introvert apa? Kat dalam ni boleh shopping. Nanti lilin cair. So kita pilih dulu. Ambil corak yang mana korang nak. Ahmad, you mesti nak ni. Megatron. Megatron. Yang ni mana? Itu contoh kat belakang. Ya. Mana? Oh, ini yang corak yang ada ni. You nak yang mana, Shift? I pun tak tahu. Oh, yang mana, Fa? Okay, dah pilih dah. Yang ni mana? Jom. Sana. Semua tengah mencanting. Dia akan kasih warna kat kita. Dia dah lah. Dah tunggu. So kita colour. Nanti dia akan kasih macam frame lah buat muka supaya dia nampak tinggi sikit. Tak lah, ini lipat. Ini dia macam. Kat apron. Tempat apron. Macam mana? Okay. Start colour. Canting. Tengah dia pun biru ke? Tempat untuk stamping batik. Siap. Itu ini yang tu. Coral. Dia rasa kan. Kat mana nak beli yang ni ada kau ni. Ni ada kau. Masih sudah. How to open this? Apa? Laksa ada laksa. Wajib dan Doro. Macam-macam. Macam-macam ada ni. Rambang mata ni. Comel. Wajib. Oh, burger. Slider. Cai kuih. Random kuih.
Abang beli apa, Syif? Air kelapa. Dah agak dah. Dah agak dah. Kita nak bersantai di tepi pantai. Ni pantai Pelindung. Ada mural tetap. Jadi kita pergi. Set up. Kita dengar papa cakap jangan contoh tu kan. Kau rasa lain tak? Makan. Dia ada. Sebelum Ini je ke yang beli? Abang. Masuk balik. Dia masuk balik. Dia ada speaker tu. koyangan ramen. Wah. Mama cakap harap-harap Mel bawa sekotak. Betul bawa sekotak Mel. Makan jadi. Tak je. Takut video kan terkantor je. Sudah masuk. Satu. Semak. Mana masing Apa? Ini macam bela-bela bang. Ni kecil je. Ini rumah tu ada dua. Ini besar. Oh, rumah Mel punya saiz. S man. Pakai kecil. Oh. Ini besar ke? Saya suka daripada kecil tu saya suka makan benda ni. Kau semak sambal hijau. Kalau boleh lepak je. Dengar. Gantung. Paksa. Dah, main dah makan. Oh, sata belum. Dah lapar. Kita dari sana tadi. Jauh. Konyang-konyang menapak. Mana nak beli? Mama, anak ambil gambar. Yo, apa? Zo. Oh, pandai tu kau? Betul lah. Zo. Dekat penyu-penyu mural dia. Mak, tu ambil gambar dia kau. Menuju dah reduk sikit. Siap. Hai guys. Belakang tu penyu. Mama. Mama. Dia ni. Kerja apa? Mama kerja ni. Ya, sama mama yang kerja. Makan pilih dia makan. Dua je. Itu pun tak lepas lagi yang makan sata tadi. Yang tadi makan donat. Tambah tu. Untuk mama. Kau apa sedar macam tu? Kedai tak ada aircon. Ini kat luar macam mana? Ramai. Takkan tak ada orang. Dia satu je. Tambah. Kau jangan cuba kecil Sudah, jom balik. Tantrum.
Sudah. Apakah? Bagaimana? Okay, I tanya you. Glowing muka. Goodies lama tu apa? Goodies lama tu apa? Goodies Sarap. yang dapat dengar. Kena rasa donat sedor. Pistachio. Apa ni? Square pistachio. Bismillah. Hai, Good. Okay, wah, I tanya 6x6. Tengok shakingnya. okay, bye, I tanya you. Okay. Aku nak rasa pistachio. Tak, jawab lagi soalan yang betul. Goodies lama tu apa? Kudis lah, kudis. Salah. Oh, sejenis anjing. Kenapa ni ada makan kismis macam tak pandai lagi ni kau? Ambil, kau sikit. Okay, Ahmad makan. Habiskan tu, Ahmad. Boleh tanya soalan kat Ahmad. Kali ni. Sebab belum makan lagi. Mia makan dah banyak dah. Saya tanya Nak 6 buat kali. tisu. 6 kali dah tak boleh jawab daripada tadi. Tak jawab apa? Tiket nama, tiket nama. Mulai kasi dia makan yang besar, kismis. Oh, nak tisu? Ambil tisu. Ambil tisu? Mel. Mel. Kau tak tanya Mel, 6 kali 6. Cepat lah. Saya tanya 6 kali 6 Mel, dia kata 12. Itu tambah. Benar. Oh, ya, rakam tu Mel. Kita tahu kalau Menara 188 kita tak pergi rumah. Perkataan Kuantan tu kita tak pergi dari rumah. Malam-malam kan kita jalan dari situ sebab kita jalan dekat nak pergi pasar semalam yang pasar bodoh-bodoh tu nak pergi lagi. Ya. Okey, nanti kita tengok. Tiket nama, tiket. Kena. Tujuh yang tujuh. Apa wah? 49. 7 kali 7 49. Kalah. Buat aku. Sentrum pun nak pergi dah begitu. Oi. Sudah mah? Tak nak. I tak suka yang kebun-kebun. Bergegor. Sorry lama lain tu bukan I saja kita sabotage your video. Sebab I pergi ke KPJ Hospital Kuantan dengan tu. I tak ni. Sebelah ni. Nampak ni semua nak pergi makan celup tepung petang-petang sambil tengok sunset. Sedap mana Malik. Baik kat bakar. Luar kot kan. Thai dah cool ni mem. Tengok anak petai house ni. Ramai tak ramai sebab harga dia keras. I tengok dia keras. Dia pernah sekali pergi makan ni mem. Masa yang kita tengok Timur Bay tu. Itu betul-betul. Sikit dah yang tu. Dia punya banjir air. Ya. Tapi tak tahu what happened kat sini kan. Dia tukar pergi ke belakang dia. Tapi ramai juga orang pergi. Ni tak ada orang kan. Dia suka Orang potong tu orang suka tu viral. Muka dia macam Ustazah lah. Macam Ustazah itu lah. Yang ni kunafa pistachio. Ramai. Ramai lah. Orang suka makan lah. Ni mau datang lah. Kenapa dia buat tangan je tu?
baik lah. Sangat-sangat. Wah. Dalam dia ada Dah masuk kotak-kotak kan. kunafa. Uish, I nak lah main kenapa tu mah. Mana ni kat sini main. Rasa coklat. Dah. Macam sih. Yes, that's right. Dah lah kenapa dia. Wow, ini baru. Ini itu. Kau tengok bang dia tak kasih apa-apa. Mak. Sedap gila. Kan, itu baru betul kenapa kan? Yes. Beli tu fake. Oh, betul rasa lain. Sedap gila kunafa pistachio ni. Apa ni, Mak? RM7. Kau tak payah pergi Dubai. Jimat, beli tiket dah berapa. Dia dah boleh kirim ke area Aiman. Yang ni green tea. Green tea favorite chef. Kadang-kadang dia orang tunjukkan dia tutup tu macam ni. Apa maksud? Ya. Sebab nak kasi fokus. Ya. Ikut tepi ni apa? Tepi ni. Ni. Eh. Depan ni. Tepi ni. Tepi ni. Semua dah belah lah. Ambil tu satu aku dengan. Satu tu ambil Eko. Eko cukup. Ya. Tapi ais kecil-cili. Maksudnya apa? Ciwi tu nanti lah. Ais kecil-cili. Saya tu. Mama. Kecil-cili. Kau pun nanti bawa makan. Hari yang mantap. Ramai lah. Apa bang? Makin luar. Rekod. Eko mah. Nak masuk daripada sini tak mungkin lah. Oh, ramai siang. Ramai. Itu dalam ni. Email. Buang men, buang. Tak nak semua simpanan ni. Ini kita orang sedut dari semua. Kita sedut ke orang Tesla. Buat lah dulu kira, ucung tu. Petang dah. Gitu lah. Kerja lain nombor apa? Entah, tak ingat. Mana lagi? Tak. Aku nak pakai ni bahan dalam. Dan cili-cili. Tapi pasal Mana dia punya Apa? Crumb. sotong? Sotong crumb tu macam dah habis ni. Tak banyak je crumb. Ni baru betul saya tepung. Celup tepung. Saya nak yang makan sotong banyak je. Ni yang makan sotong banyak. Udang sedap. Saya apa balik Thank you makan mas. tak Semoga jalan. murah rezeki. Buat apa dia? balik. Tak. Di jalan Yeah. Aku tak tahu. Masa dia datang hitam pula. Alamak. Kita buat ramai orang tanya macam mana boleh dapat kerja semua. Kata yang Main lah kabel. Oh, macam nak terkencing pula. Sebentar. Ini apa ni? Blur. Oh, saya lagi pandang yang Uish. Ma, you call siapa Ma? I call my ex. Oh my god, why? Kita kena move on. Naik.
Banyak tempat boleh OOTD. Ya, kat kedai vintage. Keset lama-lama. Ini lahir 68 boleh? Tapi Ya, di sini. Gamit memory. Sini banyak topi-topi ni. Kok jati-jati suka. Agak sana dikemas aku tu. Nak record. Meriah ha? Belacan dia punya apa ni? Macam ada belacan. Ada belacan. Harga receh. Tidak dengan nama. Lain macam jemput dia. Jemput anak. Nak jemput. Jemput anak. Tahu? Ini saya tak tahu ni kenapa nak. Tak. Dia sembunyikan. Belacan. Belakang sekepul semua. Boleh tak? Ni tadi 4. Ini pun 2. Mana satu? Ini 2. Air kosong ya? Ya. RM10 ha? Oh? Tak sambil rasa lain dari yang lain. Sebab dengan belacan tu. Belacan lah.
rasa belakang ni. Kita tanya air ni. Belakang pun okey. Dekat je.